Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar korang semua? Saya terima kasih kerana klik video kecil terus jangan lupa like, comment, subscribe. Paksu Amarah dah habis episod 14, 15, 16. 13, 14, 15, 16. Okey, minggu ni dah habis. Dan macam-macam ceritanya macam itulah. Dah kehilangan ibunya, tapi episod tu memang saya menangis seterus-terusnya weh. Menangis. Lepas tu episod 15 pun nangis. Episod semalam last pun macam tu lah. Cuma drama ni dia tak macam drama yang membuatkan kita geram macam nak tinju je satu-satu, tak. Dia menggeramkan tapi tidaklah sampai yang teramat-amat, macam dia macam santai-santai tapi adalah sedikit yang membuatkan kita geram. Okey. So 13, 14, 15, 16 si Wardah sudah, kan dia memang tak mengandung kan. So si Wafi dah tahu yang dia tu sebenarnya tak mengandung, dan yang paling buatkan dia bengang lagi sebab ibu dia pun sama. Dia sama. So dia awal-awal tu dia dah redha, dia dah macam dah berdamai dah dengan si Misa. Dia okey lah. Anak pun dia dah serahkan dengan si Misa. Maksudnya dia tak nak menuntut apa-apa. Tapi bila dia tahu si Wardah ni tak mengandung, dia berubah pikiran. Nak lagi si mak dia pula sikit-sikit tuntutlah hak penjagaan. So dia buatlah. So, dalam cerita ni si penyondol ni, si Wardah ni macam kesian pula aku tengok dia. Dia terpaksa menipu supaya dia tak diceraikan. Walaupun kata apa dalam kau siapa suruh kan. Okey, sebab awal-awal saya tengok dia jadi penyondol pun bukanlah dia nak sepenuhnya dia nak si Wafi tu. Maksudnya dia sanggup je berkongsi dengan si Misa, cuma si Misa yang tak nak. Jadi bila dia si Wafi kan kata dia si Wardah kan kata dia mengandung. So dia nak lah pergi, si Wafi nak lah hantar dia macam pergi jumpa doktor sebab dia kata pasal Misa mengandung, dia tak sempat buat macam tu sebab dia tak bagi tahu kan kalau si Misa mengandung. So dia nak tebus semuanya. Dia hantarlah pergi ke klinik. Sampai di klinik si Wardah tu menangis lah. So dia tanyalah, kenapa menangis kan, kenapa, apa masalahnya. So dia tanya, jangan-jangan kau tak mengandung. Baru si ni kata iya. Oh, kasihan juga kau tu. Dia tahu kalau si Wardah tu tak mengandung. Bermula daripada situlah. Mula-mula masa si Misa meninggal, dia pergi, si Wafi sekeluarga pergi, dia bawalah si Adam sebab konon-konon si Adam ni sakit. So dia naklah jaga sementara si Adam ni. Sementara si Misa uruskan mak dia. Tapi bila sampai di rumah tu dah, dia tak nak bagi dah si Misa dengan si Adam dengan si Misa. Cara dia kalau dia nak si Adam, Misa kena kahwin balik dengan si Wafi. Misa tak mau lah, meroyan lah si Misa. Dia sikit pergi depan rumah si Wafi, dia jerit, minta anak dia. Macam. Dan abang dia pula, ini apa, bini dia kan tercurang. Pada muka kau, itulah kau jahat sangat dengan mak kau kan. Dan si Paksu pula mengamuk lagi. Episod semalam dia mengamuk lagi. Terus si Amara, dia kan dibawa balik. Si Amara kan dibawa balik lagi pergi rumah bapak dia, ambil balik kan. Dia cakap dia dah bercerai dengan si Sofia. Dia dah bercerai dengan bini dia konon. So dia nak bawa si Amara untuk duduklah dengan dia. Lepas tu si Amara pun cakap bapak dia tak pernah pukul dia. So Paksu benarkanlah si Amara ikut bapak dia sebab dia kata dia bercerai dengan bini dia. Padahal tak bercerai pun. Dia memang saja ambil si Amara tu sebab bini dia kata kalau kau tak bawa Amara balik, kita bercerai. Guna punya Sofia. So episod semalam tu dia tolak si Amara di tangga sampai si Amara jadi masuk ICU. Dan parahnya lagi, bapak dia tahu kalau itu kerja Sofia tu. Itu kerja bini dia. Tapi dituduh pula orang Taska yang buat macam tu. Sebab menurut laporan kesihatan, banyak lebam-lebam lama jumpai di badan si Amara. Jadi kata itu Taska yang buat. Lempah ni bapak dia. Marahlah si Paksu. Dia kata kau tahu. Mengamuk betul-betul si Paksu. Macam dia pula yang bapak kandung Amara. Sepah dilempang abang dia pada muka kau. Bila si Amara masuk ICU dan bapak dia tuduh Taska yang buat, sini saya cakap apa tau, kalau bapak dia tanya Paksu, adakah dia harus mengakui kesalahan tu sebab
Kalau dia mengakui kesalahan tu, biarlah dia masuk dalam penjara. Sekurang-kurangnya bila di dalam penjara tu tidaklah terbebani dengan masalah-masalah orang yang salah, tapi nampak betul. Dia geram betul dengan si Wafi. Sebab dia, bayangkan dia tak bagi anak dia, sedangkan anak dia tu Misa baru lepas pandang, susu badan lagi. Dia tak mahu. Si Wardah, masa si Misa pergi ambil, menceroboh masuk ke rumah si Wardah, si Wafi, si Wardah bagi tahu anak dia. Dia kata bawalah lari. Kasihan pula si Wardah dalam cerita. Dalam cerita ni Wardah tak jahat sangat pun, tak sejahat-jahat. Dia sedih tengok si Adam. Bila dia menangis, dia kata dia nak susu ibu dia, bagilah dia dengan Misa. Tak mahu si Wafi. Sebab apa? Pertama dia nak hak penjagaan penuhnya si Wafi, si Adam. Yang kedua adalah dia nak tekan si Misa supaya dia balik dengan dia. Dia nak si Misa balik. Dan si peguam yang penyondol itu pula, apa lagi? Mestilah dia nak, kalau si Misa balik dengan si Wafi, dia boleh ini balik dengan si Pak Su. Hello. Dia nak berkahwin dah. Episod 14 semalam tu, semalam, dia nak berkahwin dah dengan si Pak Su. Tapi, abang dia yang tak guna tu, kurang ajar betul. Dah siap pakai baju pengantin dah. Abang dia tak datang jadi wali. Tak jadi kau. Kurang ajar. Bila si Misa jumpa dia, kenapa tak datang? Dia kata, aku baru je. Masjid aku baru je runtuh. Takkanlah aku nak pergi resmikan kau punya ni pula. Tak guna. Kau punya bini buahan, ada kau pun kena. Ada juga lah apa-apa yang geram dalam cerita ni, tapi tidaklah. Cerita ni tidak seberapa mendapat sambutan. Seperti mana bahagian tertangguh. Walaupun sebenarnya ada Umi Nazira. Saya ingatkan bila ada Umi Nazira, cerita ni kena wow sangat. Gempak sangat. Tapi mungkin sebab jalan cerita dia tak terlalu mengarut. Kalau nak jadikan cerita tu sebagai yang macam ni sangat, mestilah dia kena ada satu cerita-cerita yang agak mengarut. Tapi dalam cerita ni dia macam melalui fasa-fasa kehidupan yang sebenar. Gitu. Cuma saya masih tertunggu. Tapi semalam semisa dah mengamuk-ngamuk dah. Okay, so itu sajalah, masih santai-santai. Dah episod 16. Saya rasa episod ni sampai episod 24 je, tak silap. 20 sebab 9 hari bulan, andai itu takdirnya 2 dah start. So tinggal 2 minggu je lagi saya rasa. Dan si Sofia pun dah di penjara. Maksu pula. Isteri abang Semisa pun dah diceraikan. So tinggal si Wafi je. Nak sedar tak sedar, si Wafi je. Si Wafi tu je. Ada kasi siapa tu? Peguam dia tu cakap apa tau? Kita fight. Kita better. Kalau you menang kes Misa, dia tak akan kacau si Pak Su lagi. Tapi kalau dia yang menang, dia harus kembali kepada Pak Su. Salah. Kalau Pak Su kalah, dia nak kembali bersama si Natra tak guna tu lah. Tapi kalau Natra yang kalah, dia tak akan kacau lagi si Pak Su. So, kita tunggu episod 17 sampai 20. Saya rasa episod ni mungkin sampai 24 je. Macam cerita Rumah Tanpa Duka. Cerita ni macam Rumah Tanpa Duka lah. Dia tak seberapa ni sangat, tapi adalah yang buatkan kita geram juga. Okay, so itu saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.